Assalamualaikum guys. Topik ketiga hari ni samalah kan, kita nak cerita apa yang sumber yang Allah bagi pada kita tu kan, kita nak gunakan dia dengan sesempurna mungkin. Nak gunakan dia ke tahap yang maksimal, ke tahap yang optimal kan. Sebab orang yang berjaya adalah orang yang berjaya menggunakan semua-semua sumber yang Allah bagi secara percuma tu ke tahap yang optimal lah. Dia dapat apa yang dinamakan sebagai unfair advantage. Baik dari segi ilmu, baik dari segi dia punya usaha, baik dari segi kegigihan dia, baik dari segi macam-macam segilah kan, dari segi duit yang Allah bagi kan. So cerita dia tuan-tuan, hari ni nak cerita siapa? Nak cerita pasal mengoptimumkan penggunaan telinga. Telinga kan, Allah bagi telinga tuan-tuan kan, dengan pendengaran kan. Alhamdulillah, kita jadikan tak pekak kan. Kalau pekak tu tak boleh buat apalah kan, terpaksalah nak gunakan braille ke apa kan, sepatutnya kan, bahasa isyarat kan. So cerita dia tuan-tuan, yang pertama Allah kurniakan mata sebagai pintu masuk ilmu tadi. Ilmu dan pengetahuan masuk melalui mata dengan pembacaan dan sebagainya. Kemudian telinga juga merupakan tempat masuknya ilmu pengetahuan. So tuan-tuan, senario dia begini. Katalah tuan-tuan dan puan ambil seorang konsultan, bayar dia RM100,000 untuk membantu dalam tuan-tuan punya perniagaan lah, contoh. Kan, soalan ni mudah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan yang akan bercakap atau biarkan konsultan tu bercakap untuk menerangkan apa yang perlu tuan-tuan buat untuk meningkatkan perniagaan tuan-tuan dan puan? Bayar ni RM100,000. Agaknya kalau kita bayar orang tu RM100,000 nak dengar apa dia cakap pasal nak memperbaiki kita punya perniagaan kan. Barulah kita diam, kita dengar, betul tak? Setuju tak setuju? So tuan-tuan dan puan, sebenarnya mendengar ni adalah tempat di mana masuknya ilmu pengetahuan. Jadi bila kita jumpa seorang ahli ilmu kan, jumpa ulama ke, jumpa ustaz ke kan, kita tanyalah soalan ni, kita dengar apa yang dia jelaskan kan. Masalahnya manusia ni bersifat dominan tuan-tuan. Dia suka bercakap banyak. Bercakap tu ialah bila kita nak menyampaikan ilmu kan. Tapi mendengar tu adalah kita nak masukkan ilmu dalam diri kita. Nak susun ilmu-ilmu yang ada dalam diri kita. Nak tukarkan ke, nak gantikan ke, atau nak tambah ilmu yang dah sedia ada dalam diri kita. Jadi tuan-tuan kan, gunakanlah telinga dengan sebaiknya. Kita jumpakan seorang jutawan contohnya kan, kaya raya. Jadi kita tanyalah apa yang dia buat, bagaimana dia buat kan, siapa network dia kan, apa bisnes yang dia buat kan, macam mana cara dia boleh berjaya dan sebagainya. Pada masa yang sama kita tanya juga kan, kita gunakan mulut kita tanya dia, apakah amalan-amalan, dia rajin sedekah tak, dia rajin infak tak, dia jaga mak pak dia yang sakit ke. Sebab benda-benda tu membuka pintu rezeki, betul tak? So yang penting kita dengar dan jangan kita cakap-cakap banyak, kecuali kalau kita tanya certain soalan yang penting untuk kita tahu dan faham. Alright tuan-tuan, so gunakanlah telinga dengan secara optimum. Alright, Assalamualaikum.